Assalamualaikum semua penonton. Hari ini kita bersama dalam sesi Nexus XFKE Podcast dalam sesi Bookcast episod 2. Dah baca ke belum? So hari ini kita akan bersembang pasal Ketum. So jangan lupa tonton podcast Bookcast Ketum. Assalamualaikum dan salam sejahtera semua. Kali ni kita berada dalam episod kedua Bookcast. Dah baca ke belum? Okey. Hari ni topik dia agak menarik jugalah. Topik dia agak brutal juga sebenarnya sikit-sikit. Orang kata kalau sekali pandang tu macam dahsyat juga UTM boleh bawa topik ni. Okey, so buku kita hari ni adalah terbitan UTM Press, iaitu buku pasal tuan-tuan, Ketum tuan-tuan. Ketum, From Traditional Remedy to Modern Challenges. Dahsyat So bersama kita ada penulis buku iaitu Dr. Raidatul Raihan Mustafa. So Dr. Raidatul Raihan ni adalah specialist dalam halal science and food safety. Dia ada PhD in Food Science and Technology from UPM, dari UPM. Dan sekarang ni berkhidmat di UTM pada bahagian Fakulti Social Science, Fakulti Social Science dan Kemanusiaan. Beliau juga seorang senior lecturer dalam Islamic Civilization Academy. So bukan jalan-jalan Dan satu lagi adalah pembaca buku Ketum ni, iaitu Dr. Siti. Okey, Dr. Raihan. So, apa khabar doktor hari ni? Sihat? Alhamdulillah. Alhamdulillah sihat. Ada bawa ketum? Tak Panas topik hari ni kita tak panas kita panas sikit-sikit, kita boleh benda-benda. Benda ada, jangan susah hati. Okey, so Dr. Siti, dengan cerita dah habis baca buku ni siap ada contoh-conting lagi ke? Ya, Dr. Siti dah habis baca buku ni. InsyaAllah, Alhamdulillah saya selesai baca. Alhamdulillah. Baik. So, itulah dia. Jarang kita dapat topik panas macam ini. So, hari ni kita nak kupas sikit-sikit pasal ketum ni. Adakah sebenarnya dia ni ubat ke? Ataupun dia ni something yang lebih membawa kepada mudarat ke? Atau lebih kepada penyalahgunaan satu anugerah Tuhan? Sebab kita tahulah benda ni dia tumbuh natural kan. Bukannya manusia eksperimen sampai jadi ketum ni kan. Bukan macam dalam movie kita bancur-bancur jadi tanam kan. So kita akan kupas satu persatu lah dari chapter ke chapter. Saya pun merupakan editor penyelaras buku ni. So saya dari UTM Press dan editor penyelaras buku ni. Bila dapat buku ni memang excited lah Kena pula dia punya design dia pula, huruf U tu ada daun Real. Memang real buku ni. Terima kasih juga kepada designer dia, Cik Fahamin daripada UTM Press. Mantap. Okey, Dr. Raihan, dalam bab pertama buku ni, Doktor tulis pasal ketum ni, Doktor cakap dia adalah novel herbal plant. So, maksud novel tu macam mana? Sebab adakah dia baru ke? Dia pelik ke? Atau dia unik ke? Sebab saya rasa ketum ni masa kecil-kecil lagi dah ada orang yang consume dan ambil ketum ni. Kalau kat kampung-kampung kalau balik kampung ada nak kenduri apa, dia orang minum air ketum Saya tak berani nak minum air tebu, saya berani tapi kalau ketum macam paling kuat pun air lempoyang. Itu lain cerita lah. Tapi kita hari ni cerita pasal ketum. Okey, doktor, macam mana dengan ketum ni? Terima kasih Encik Faizal. Okey, bila kita cakap pasal ketum ni memang isu hangat ketum Ketum ni sebenarnya dia dah digunakan lama. Okey, dia secara perubatan tradisional, dia boleh ubat penyakit malaria, penyakit diabetes, demam. Dan orang-orang kerja kuat macam kerja buruh, kerja nelayan zaman-zaman dulu ni memang guna ketum. Guna ketum, dia rebus dan memang pure air ketum saja dia minum. Tapi sekarang stigma masyarakat ketum ni dia disalahgunakan. Kerana remaja sekarang ni bukan guna ketum untuk perubatan, tapi sebaliknya. Sebab itulah kita ada, bila kita kata ketum memang ada stigma negatif lah pasal ketum tu. Jadi sebenarnya hakikatnya novel
perubatan novel herba ketum ni sebenarnya ada manfaat dia perubatan. Okey. Maknanya dia boleh jadi ubat dan dia boleh juga disalahgunakan lah. Betul. Ya. One lah, double edged sword biasanya orang cakap. Dia berdasarkan niat seseorang tu lah. Okey. Dia boleh guna dengan betul, dia boleh jadi ubat. Kalau terlebih dos, dia jadi sebaliknya lah. Nawaitu kawan-kawan. Nawaitu tu penting sekali. Alright. Dr. Siti pula daripada perspektif membaca masa baca bab 1 ni, ada tak doktor macam terlintas kat kepala cakap selama ni kita ni salah faham pasal ketum ni sebenarnya? Ada tak Dr. Siti? Okey, pertamanya sebenarnya bila saya baca buku ni, saya macam nampak ada dua dunia tau. Satu dunia makmal, satu lagi dunia kampung. Dan sebenarnya selama ni saya fikir macam ketum ni adalah satu bahan larangan lah. Dan saya rasa semua orang fikir benda tu adalah bahan larangan. Tapi sebenarnya bila kita baca, bila kita nampak sebenarnya dia ada benda yang boleh menarik perhatian saintis tu sendiri. Sebab ni macam yang Dr. Rehan cakap tadi lah, dia ada potensi analgesik tu. Saya ada baca istilah-istilah tu, jadi saya Google analgesik tu apa kan. Jadi analgesik ni adalah ubat tahan sakit, betul Doktor ya? Jadi sebenarnya bila ada analgesik ni, dia sebenarnya boleh bantu dalam perubatan sakit kronik kan. Cuma bila masuk satu bab tu, apa nama dia toksitologi. Toksitologi. Jadi saya try Google juga tu. Itulah ceritanya. Terus nak dapatkan apa sebenarnya kan. Okey. So selama ni kita ingat macam minum Red Bull lah kot Red Bull ke benda-benda macam itu kan, untuk tambah tenaga tapi dia boleh pergi kepada tahan sakit. So maksudnya kalau minum Red Bull kita dah dapat tenaga tapi belum tentu boleh tahan sakit. So tahu ketum kita dapat 2 in 1. Kau mungkin ada 3 in 1 ke kan. So kalau dah banyak-banyak boleh jadi 99 in 1 So itulah cerita pasal ketum. So betul ke dia ada macam kena dengan kita punya orang kata saraf ke, neurotransmitter ke, macam mana tu daripada segi sainsnya tu Doktor Rehan? Okey. Kalau ketum ni dia ada banyak compound dalam ketum sebab dia herba kan. So dalam banyak-banyak compound dia ada satu compound yang sangat major lah, kita panggil mitragynine. Mitragynine. Mitragynine ni dia punya action dia sama macam morfin. Heroin dengan morfin macam dadah. Sebab tu dia ada efek bila orang nak khayal, orang boleh konsum ketum sebab kita tahu ketum ni memang senang didapati kan. Kita nak online pun belakang rumah pun ada kan. Kalau kajian saya yang masa PhD dulu, saya nak ambil sampel, belakang rumah pakcik-pakcik kawasan Perak tu memang dah penuh berluasa lah tanam ketum ni. Perak jaga. Tadi memang penanam ketum ni zaman tradisional, zaman dulu memang guna ketum untuk perubatan lah. Sebab memang dia ada analgesic effect macam Dr. Siti cakap, dan dia boleh bertindak untuk perubatan macam penyakit kronik, diabetes. Orang Cemani pun memang konsum ketum je. Tak perlu ke hospital pun. Ada dalam kampung dulu. Okey. So kiranya dahsyat juga sebenarnya ketum ni Baik. Okay, so nampak kat sini bahawa di UTM kita sebenarnya tengok perspektif kita benda tu kita akan kaji. Betul. So kita kaji dulu lah So Dr. Rehan, kalau kita bagi satu soalan sikit lah Kalaulah kerajaan ni bagi buat satu ubat atau produk kesihatan berasaskan ketum, doktor sokong ke tak agaknya inisiatif tu? Okey, berdasarkan kajian saya, kita tengok kajian-kajian saintifik, kajian perubatan yang kata terbukti dengan kajian makmal ni. Sebenarnya ketum ni boleh pergi jauh, dia ada potensi untuk perubatan. Okey, kerana kita pun kata Semenanjung Malaysia ni kita ada hutan tropika semua kan. Jadi herba ni sayanglah kalau kita tak dimanfaatkan. Cumanya bila kita nak guna dia sebagai ubat ataupun potensi perubatan ni, kita perlu ada kawalan yang ketat lah. Kawalan yang ketat, lepas tu kita kena ada satu undang-undang ataupun standardization, dan juga dos. Dos yang kita kena kawal dan kita kena aktakan lah supaya orang guna tu mengikut dos yang betul. Kalau tersilap dos, tersalah dos, tu yang jadi mudaratnya. Dia ada manfaat dan ada mudarat dia. Betul. Saya setuju tu Dr. Rehan. Ya, sains memimpin, bukan stigma ataupun sekat jarang je.
Sebab kita ada kajian kan, kajian yang terbukti secara saintifik. Mantap Dr. Siti. Itu satu caption yang power Biar sains memimpin, bukan stigma. Stigma. Jangan biarkan stigma memimpin. Bahaya. Ke laut kita nanti Tapi kalau nak ke laut, bawa ketum Okey. Saya tak promo lah Kita tengah tengok kajian. So, bila kita go through chapter 2 pula, doktor ada nyatakan dalam buku tu, ketum as an antigen for antibody production. So, bab ni macam dia berat sikit sebab dia ada antigen lah, antibody lah, dia punya apa, perkataan-perkataan jaga-jaga dia tu macam mungkin orang macam saya ni macam tak berapa nak faham mungkin boleh membawa kepada agenda-agenda Illuminati kot sebagai ketum as an antigen ni So Dr. Han boleh explain sikit tak dalam bahasa Layman bahasa layman apa maksudnya sebenarnya ni? Okay, bila cakap antigen ni, mitragynine as antigen ni, antigen adalah benda asing lah. Lebih mudah nak faham. Contohnya, kalau kita demam maksudnya virus dalam badan kita masuk dalam badan. Virus masuk dalam badan, kemudian dalam badan kita akan menghasilkan antibody. Okay, sama juga macam konteks dalam kajian saya ni, mitragynine ni akan jadi antigen. Antigen benda asing dan host dalam untuk menghasilkan antibody ni saya guna rabbit. Okay, so rabbit tu akan menghasilkan antibody kepada antigen ni lah, anti-mitragynine ni. Jadi antibody rabbit tu dia akan digunakan untuk seterusnya lah kajian sesungguhnya sebagai detektif untuk mitragynine tu, ketum tu. Jadi dia adalah benda asing yang akan menginfuse ataupun akan menghasilkan antibody bila dimasukkan dalam badan. Alright. So macam ni kira macam kita nak detect ataupun nak kesan ketum lah dalam badan. Orang tu ada consume ke tak? Ya, melalui cecair badan kita. Okay. Maksudnya ini macam cara nak detect lah So kalau macam daripada segi penguat kuasa lah, dia nak dapat detect orang tu ada consume ke tak, dia gunakan yang macam ni ke atau ada yang lebih untuk sistem ketum ni? Okey, kalau macam yang sekarang, kalau penguatkuasa sebenarnya dia ada dah rapid test kit. Rapid test kit ni macam pregnancy test kit, boleh kita celup dalam urine tu dia akan ada positif, negatif kan. Kalau satu line tu dia negatif, so dia tak ada ketum tu lah. Kalau dia double line dia positif ada ketum. So benda tu dia develop daripada antibody tadilah. Antibody yang menggunakan mitragynine tu sebagai antigen. Jadi itulah fungsi mitragynine tu sebagai antigen lah dalam chapter 2 yang kita kupas dalam buku ketum ni. Okey, baik. Saya suka tau bahagian bab 2 ni. Sebab nampak macam sains ni boleh bantu penguatkuasaan. Tapi bila saya ada baca satu term tu, SDH page. Saya try Google, saya baca, saya tak faham. Betul tak Hus? SDS kalau kat Taman U tu adalah SDS tu. Jual kek. Bakery. SDS Bakery kan. Itu kek sekali okey lah. Mahal juga kat situ kalau nak pergi hari-hari weh. Okay, so sebenarnya SDS ni apa? Dia macam voucher makan SDS ke? Ataupun dia teori ke? Ataupun dia apa? Cuba doktor try explain sikit. Alright, SDS page ni dia sebenarnya method untuk purification. Okay, purification ni adalah kita nak mengasingkan lah. Contohlah saya bagi analogi, ada dalam satu kumpulan ni ada bola-bola kecil, ada bola-bola besar. So kita nak mengasingkan antara bola kecil dengan bola besar. Sebab kalau bola kecil dia akan pergi lagi jauh. Bola besar dia akan pergi perlahan kan. So sama juga dengan ni, SDS page ni dia menggunakan teknik untuk mempurify ataupun mengasingkan protein yang besar dengan protein yang kecil. Kalau protein yang kecil dia akan pergi jauh, protein besar akan pergi jauh. Macam tu sebab antibody one of kita punya protein. Jadi itulah teknik yang kita hasilkan untuk mengasingkan benda asing lah, benda-benda kecil mengikut saiz dia. Itu panggil SDS page. Okey, baik. So sebenarnya kalau teknologi ni berjaya, kita boleh detect dengan kadar accuracy yang power lah kan. Okey. So kita boleh bantu penguatkuasa lah daripada segi kawalan, dan dia boleh semak sama ada ketum yang dikonsum oleh orang yang penguatkuasa check tu adakah dalam bentuk ubat ataupun dalam bentuk abusive. Penyalahgunaan lah Okey. So sebenarnya kalau tak kena cara, orang boleh cakap lah bahawa sains ni adalah alat untuk menyekat masyarakat punya behaviour, consume behaviour kan.
betul. Pentingnya komersi sains tu. Bukan sekadar buat kajian lah. Tapi perlu pentingnya bagi tahu pada masyarakat luas sana tentang ketum ni. Baik. Betul. Saya setuju. Kalau tak orang ingat sains ni sekadar buat report, sekadar memenuhi keperluan geran KPI. So kita publish dan kita hasilkan dalam bentuk buku untuk memahamkan lagi masyarakat. So kalau kita dah sampai chapter 2, kalau dah berminat, bolehlah pergi ke laman penerbit dan kita boleh tengok buku ni. Ada dekat Shopee, penerbit UTM Press. Okey, so doktor, kita pergi ke chapter 3 lah. Chapter 3 ni lagilah. Saya rasa saya dah mula nampak bahawa ketum adalah apa tadi maksud mitrajainin. Mitrajainin. Mitrajainin Jainin ke jainin? Jainin. Mitrajainin immunosensor. Okay. Ini dah nak sebut susah nak sebut lidah Jawa nak buat macam mana. So kalau kita masuk bab ni pula, ni paling futuristik iaitu immunosensor. Penat nak baca weh. Immunosensor mitrajainin. Okay. So untuk buat alat pengesan, mungkin bab ni untuk nak kesan apa? Orang yang pergi buat runner ketum ke apa sebenarnya? Okay. Macam mana tu? Kalau mitrajainin immunosensor ni dia lagi advance lah daripada rapid test kit tu, sebab kita guna sensor. Bila kita cakap pasal sensor ni, maksudnya detection dia nak kesan dia tu lagi accurate dan lagi sensitif lah. Dan bila cakap immunosensor ni, dia adalah maksudnya imunologi, dan bahan yang kita guna lah antibody tadi lah. Antibody yang daripada bab 2 tadi. Antibody tu kita akan develop sebagai immunosensor. Dan immunosensor ni kita boleh test secara on-site detection pun boleh. Dan bila kita detect antara sampel ni seperti air kencing, saliva, air liur, mana-mana yang cairan badan kita yang kita boleh tahu komponen ketum dihasilkan daripada badan manusia. Okey. Maksudnya kalau peluh pun boleh dapat juga peluh. Kalau peluh tu tidak se-accurate ni lah urine kita lah. Sebab urine tu dia bahagian pencernaan. Maknanya semua komponen-komponen yang tak elok pada badan tu dia akan dihasilkan melalui urine lah. Okey. So maksudnya ni terus boleh guna on-site lah untuk penguatkuasa nak detect apa sebagainya kan. Dan kuantiti yang diperlukan adalah sangat minimal lah. Kita panggil microlight. Sangat kecil. Tak payah nak penuhkan besar-besar tu. Tak perlu nak. Okey, faham. Itu saja benda kita boleh detect. Okey. Ni kalau jadi ni sebenarnya boleh ubah cara pihak kerajaan untuk betul, kita boleh bantu kerja penggunaan kan. Tapi sebenarnya pada masa yang sama kita kena fikir etika lah. Mana sebab bila kita nampak benda tu boleh jadi mudah, jadi salah guna tu risiko boleh meningkat tu. Betul. Dan Betul. kalau ikut penguatkuasa, kalau saya dah kajian saya masa PhD, dia kata kalau kita nak tangkap ni memang satu kampung masuk lokap. Macam mana tu? Dan buat lokap baru lah. So okey. So sains bukan sekadar boleh buat tapi patut ke tak patut lah kita buat benda ni Okey. So kita teruskan ke chapter seterusnya So kita nak cerita pasal isu dan masa depan ketum tu sendiri. So masa depan ketum dan isu dia mungkin satu hari nanti kalau kita pergi ada meeting ke kan, relax 3 in 1 biasanya kopi kan ada ketum kan, macam sekarang ni orang letak tongkat Ali kan, betul tak dalam tin. So tongkat Ali sebenarnya masa saya kecil-kecil pun pernah agak pakcik saya ranjau saya dia hiris halus tongkat Ali tu. Dia halus tu dia buat dalam uncang. So saya pun dia minum ni. Kau macam nak kejap lagi nak kena kacau dodol ni kan. Okey minum. Minum tu lepas asar. Memang dia nampak macam air masak kan. Macam harmless tongkat Ali tu. Sekali minum sampai pukul 3 pagi tak boleh tidur. Tu masa form 4 saya ingat lagi. So kita tengok bila benda tu dilebihkan dosis dia daripada biasa, dia akan membawa kepada kemudaratan lah.
Mudarat dia saya tak boleh tidur. Saya pukul 4 pagi terkebil-kebil tengok atap rumah kat kampung tu. So sekarang ni tentang masa depan ketum pula. So padahal bila kita dah go through chapter 1, 2, 3, dia dah go through buku ni, kita dapat tengok bahawa sebenarnya ketum ni susah nak dilepaskan dia punya stigma negatif dia. So orang cakap sampai kadang-kadang masuk khabar ni kena tangkap pasal super nak bawa masuk ketum satu kereta. Penuh kereta dia dengan ketum satu kereta. So kalau dia ada bas, mungkin satu bas lah dia penuh dengan ketum tu. So kita nak lepaskan stigma negatif. Sedangkan benda lain banyak lagi senang dapat yang negatif, macam alkohol, rokok kan pun banyak negatif juga, tapi senang nak lepas. So macam mana tu daripada segi masa depan atau mungkin sejarah ketum tu sendiri, Doktor? Okey. Bila kita cakap pasal ketum ni, dia ada stigma, orang kata persepsi dengan sejarah lah. Orang kata bila kata ketum je, mesti orang kata ni negatif. Sebab apa? Sebab ketum ni dia disalahgunakan oleh remaja sekarang. Macam saya cakap tadi lah. So bila orang minum ketum dengan high dose ni, dia ada, kita panggil euforia. Euforia effect ni maksudnya dia akan rasa high, dia rasa macam bertenaga je selalu, tak letih-letih. Kan? So dia ada persepsi dengan budaya, sebab kalau alkohol ni benda tu dah common kan, dah common. So kalau macam ketum ni sebenarnya dia boleh jadi ambil positive effect dia, sebab kita tengok dia ada banyak manfaat dia dalam perubatan kan. Tapi dia salah guna, macam ketum tu dia salah guna kalau remaja tu, dia bukan minum air ketum semata, dia campur dengan Panadol, campur dengan ubat batuk, campur dengan racun tikus, sebab dia nak dapat efek yang high tu, energy tu. Jadi itulah, kalau untuk akan datang in future, dia perlu ada satu kawalan ketat. Dan kita pun tidak pasti sama ada bila dia dilegalkan, benda ni kita risau akan disalahgunakan secara inilah kepada terutamanya anak remaja sekarang kan. Masyarakat kita sekarang memang cepat hukum. Betul, cepat menghukum yang nampak kampung. Tapi diorang nak ikan yang urban. Ya. Padahal sebenarnya dari segi risiko, bandar lagi bahaya. Betul-betul. Lagi banyak kan dia punya threat dia kan. So threat sebenar dia adalah bukan ketum tu sendirilah. Threat sebenar dia adalah manusia yang menyalahgunakan. Menyalahgunakan ketum tu. Okey. Alright. So kalau ikut doktor lah ketum ni kita nak buat kawalan dia tu nak kena macam mana tu berdasarkan pandangan doktor lah, ataupun kita nak just open je macam kat Thailand apa semua tu kan. So macam mana tu daripada pandangan doktor bab tu? Saya rasa kalau kita open tu lagi memudaratkan lah. Sebab kita tahu remaja sekarang kan memang suka dikawal. Kalau kita ada kawalan pun mereka tak dapat nak mengikut peraturan secara baik. Jadi ketum ni perlu digunakan oleh penyelidik yang betul-betul buat kajian untuk perubatan, dan mungkin dia boleh digunakan untuk certain perubatan saja. Maknanya kita tak boleh open, terlalu open, kerana risau akan sebab kesan dia sama macam dadah kan. Dia boleh memabukkan dan boleh sama je macam alkohol kan. Dia boleh memabukkan dan efek dia sama. Jadi mungkin kawalan yang ketat dan dos yang secara spesifik lah perlu diberikan guideline supaya orang konsum ketum tu ada manfaat dia untuk perubatan. Sebab mungkin orang kampung dia tak mampu nak beli perubatan moden ni dengan kos yang tinggi. Mungkin minum ketum dia boleh dapat mengurangkan sakit dia. Jadi why not kita gunakan manfaat yang memang semula jadi ada di tanah kita kan, tanah Semenanjung ni. Saya tu Malaysia perlu tengok pada negara Thailand lah. Negara Thailand ni dia buka ruang penyelidikan dulu, bukan komersial semata. Betul. Jadi baru masyarakat faham sebelum dia legislasi. Mantap. So macam buku ni juga buku ni sebenarnya untuk buka mata kita lah. Kita nak tengok macam mana kajian tu dibuat. Dia bukannya kosong-kosong. Maksudnya benda ni memang kita tengok flow dia, kajian, ada results, barulah kita boleh bantu pihak penguatkuasa atau penggubah undang-undang atau mungkin pharmaceutical untuk tengok potensi benda ni. Sebab saya macam sebenarnya saya
bila saya Google kan, saya go through forum-forum online macam dekat Reddit apa semua. Yang tu orang putih, orang Mak Saleh ni sebenarnya dia cemburu orang kita pasal ketum ni. Sampai dia orang buat apa orang panggil greenhouse khas untuk apa buat ketum. Untuk menyediakan ketum. So maksudnya dia orang dah nampak dah benda ni punya potensi. Sedangkan kita ni sayang lah sebab kita punya iklim semua memang dah cukup mantap. Sesuai. Cukup sesuai. Tanam dalam pasu pun boleh naik kan. Tanam dalam pasu pun boleh naik. Dia orang sampai nak kena buat greenhouse. So rugilah kita kalau kita tak ambil peluang yang dianugerahkan pada kita ni kan. Okay. So kalau macam sekarang ni kalau kita nak bantu kawal, kita kena tengok jugalah benda ni doktor. So takut macam dulu macam vape kan, dulu tak boleh, ada negeri haramkan kan. Sampai sekarang boleh pula jual. Jadi tampal ada gambar berada palu perubang kan. So macam mana tu sebenarnya? Apakah tujuan atau potensi yang doktor nampak daripada ketum dan doktor hasilkan buku ni? Itulah sebenarnya saya harapkan usaha saya yang kecil ni, ketum ni, buku ketum ni dapat mengubahlah perspektif naratif seseorang tentang ketum tu. Sebabnya ketum ni dia dah terbukti secara saintifik dalam makmal yang dia boleh membantu untuk mengurangkan penyakit-penyakit kronik seperti diabetes, demam dan sebagainya. Dan diharapkan kajian yang lebih lanjut dijalankan dan dapat membantu kini undang-undang kita lah. Mungkin ketum ni boleh dilegalkan ke nanti supaya manfaat dan potensi yang boleh kita guna. Tapi dalam masa yang sama kita perlu fikir ke hadapan. Jika dia dilegalkan, maknanya boleh digunakan secara terbuka. Kita risau juga kerana kesan dia tu. Jadi kita tengoklah timbal balik yang mana lagi mudarat lah. Tu ada. Untuk dilegalkan ataupun sebaliknya. Okay. So kalau kita legalkan ni nanti macam pergi kalau jadi ada rewang ke rewang ketum lah Apa nak kacau dodol lama. Kacau dodol, nak masak, nak angkat kursi semua kan. Okay. So sebelum kita wrap up ni, kalau ketum ni andai kata lah diluluskan untuk perubatan, doktor rasa apakah langkah pertama yang kerajaan kita kena buat? Okey, kalau diluluskan dalam perubatan, saya rasa yang pertama mereka kena selidik balik dosage ataupun dos penggunaan ketum ni. Berapa banyak yang boleh digunakan dan berapa orang kata cut off yang bila dia dah lebih limit dos ni, orang boleh jadi dapatlah kiranya dia punya efek sama macam morfin semua kan, heroin. Jadi pertama dosage dia dan kedua kena buat standardization lah. Sebab bila kita legal ni maksudnya kita legal kepada semua. Bukan orang kampung je, dengan remaja semua kan. Jadi benda tu kena ambil kira lah. So kawalan yang ketat tu perlu dikemaskan lagi lah. So maksudnya dia ada dos macam kita ambil Panadol lah kat belakang tu paracetamol 250 mg. Ambil 2 biji satu hari ataupun 2 biji setiap 4 jam. Okay. So macam mana daripada segi nak pendidikan awam ke, Dr. Siti ada pandangan tak? Saya tambah sikit lah. Tambah saya daripada buat pendidikan dan sebagainya tu, pendidikan awam lah macam yang Dr. Rehan cakap tadi, daripada untuk pelbagai lapisan, remaja, pada anak-anak. Kadang budak sekarang kan, budak kecil dah 4 dan 5 pun boleh tahu dah. Kalau tanya ketum mungkin dia orang boleh tahu. Kan. Jadinya pendidikan awam tu penting untuk mereka ni tahu beza guna, mana yang boleh guna, mana yang tak boleh guna. Tu penting. Even saya sendiri pun sama lah. Perlu diberi didikan lah tentang ketum ni. Okay. Tu ini penting lah Kalau tak nanti kita akan buat kesilapan yang sama je Orang yang guna tanpa ilmu, lepas tu salahkan pokok. Pokok tu tak ada buat apa, dia tumbuh je lah kadang-kadang dia tumbuh sendiri. Bukan kita tanam kita cuba try test je. Macam tu lah. So kita pun dah lama agaknya kita sembang Tapi air hijau tak ada, air masak ada So senangnya saya cuba simpulkan kat sini.
ketum ni dia bukan hitam atau putih. Maksudnya dia bukan yang jelas boleh, tak boleh. Dia bukan yes or no. Dia ada grey area lah so yang tu lah yang kita kena discuss dengan ilmiah, dengan tenang so macam mana pendapat doktor pula tentang benda ni? Okay, jadi first kali bila kita dapat sesuatu yang baru, contohnya macam ketum ni, kita kena selidik dulu sebabnya ketum ni dia ada potensi dan manfaat dia dan dalam masa sama dia ada mudarat dia lah. Jadi untuk kita guna sesuatu benda ni, kita pun mestilah jangan berlebih-lebih dalam satu perkara kan. Mestilah kita kena bersederhana. Penggunaan ketum pun sama. Jadi kita pertama dengan niat lah. Niat kita nak guna ketum tu apa. Kalau untuk perubatan ikut dos yang betul sebenarnya tak ada masalah sebab dia herba. Dan dia dibolehkan. Bukan haram ke apa kan. Dia dibolehkan sebab dia herba. Tapi kalau herba tu dah bercampur dengan benda lain, kita tengok niat dia untuk apa kan. Maknanya selain daripada tu adalah tak boleh lah. Maknanya kita kena macam Encik Reza cakap tadi, dia grey area kan. Maksudnya kita kena tengok nawaitu kita. Sebenarnya kita nak guna ni untuk apa. Sebab dia ada manfaat dia ada mudarat dia. Sebenarnya masyarakat ni kena open minded. Betul. Kena ubah fikiran. Maksudnya tak semua herba tu mistik. Betul. Dan tak semua kimia tu racun. Ada manfaat dengan mudarat dia. Okay, baik. Okey doktor, berdasarkan doktor masa buat kajian dulu lah kan. Sebenarnya ketum ni dia boleh buat pengguna dia ketagih macam rokok dan vape ke, ataupun dia sebenarnya lebih dia demand based punya sebenarnya kalau berdasarkan kajian doktor? Kalau ikutkan, kalau ketum ni kalau dia dos lebih daripada 15 miligram ke atas, maksudnya yang mitragynin tu komponen yang main komponen dia tu, dia boleh menyebabkan efek dia sama dengan macam heroin dengan morfin. Dia boleh buat khayal. Kadang kalau tak sampai dos tu, dia boleh menyebabkan seseorang tu rasa energetik sepanjang hari sebab dia sebenarnya macam Panadol juga. Bila kita makan Panadol, dia sebenarnya dia tak menghilangkan pening kepala kita. Dia, sakit tu still ada. Dia menipu saraf. Menipu saraf supaya kita tak rasa sakit. Sebenarnya sakit is there. Sakit tu ada. Jadi sama juga dengan ketum, kita kena orang kata ambil manfaat sajalah. Kerana kita tahu future ketum ni kan untuk perubatan. Okay. So saya rasa lepas ni kalau dah go through, dah baca buku ni Dr. Raihan University, kita dah tengok pokok ketum ni, kita dah tak rasa macam menyirap sangat. Kita rasa tak ada skeptikal sangat lah. Betul. Itulah dia. Dan benda ni patutnya dikaji lah dikaji sebab nampak dia ada manfaat, ada potensi, ada manfaat. Betul. So yang dengar podcast ni, kalau nak rasa lebih ilmiah dan nak menang cakap lawan dekat internet, so boleh baca buku ni, boleh beli buku ni Dr. Raihan University so boleh dapatkan buku ni di Shopee UTM Press. Buku ni pun harga dia kat sini tulis 50, tapi kalau ada voucher, gunakan dan baca. Lepas tu baru boleh berlawan cakap dekat Facebook Facebook ke kat thread ke, nak berlawan cakap, ada fakta, ada kajian. So kita bukan sembang siapa orang kata zaman sekarang sembang makrifat lah, apalah, bukan tu lah melangit. Melangit. So kita ada dia punya, kita sandarkan pada ilmu sandarkan pada ilmu, pada pengalaman. Itulah. So kita jumpa lagi pada episod seterusnya masih santai, masih relax, tapi ada ilmu. Dalam sesi seterusnya, Bukas dah baca ke belum? Terima kasih Dr. Siti, Dr. Raihan Sama. hadir pada hari ini untuk kita bincangkan bersama-sama berkaitan dengan ketum.